Walaupun demikian, Allah Ta'ala jadikan kemanisan iman dalam diri seseorang. Walaupun dia jahil, dia tak tahu apa, dia tak reti Islam kerana baka dan keturunan, terpengaruh dengan orang, tetapi ada orang yang masih ada kemanisan iman di dalam dirinya. Tanda kemanisan itu ialah 3. Yang pertama, kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya Allah tu ada, percaya ke Nabi Muhammad, dia percaya walaupun dia tak semayang, dia tak puasa, tak macam-macam mengerjakan maksiat, tetapi kepercayaan kepada Allah tu ada. Bila mari susah, tengok ke Allah selalu. Dalam keadaan bahaya, tengok ke Allah selalu. Dalam keadaan cemah, tengok ke Allah selalu. Mari begitu. Ada perasaan nak balik pada Allah. Dan juga perasaan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Nabi Muhammad, sayang, kasih kepada Nabi. Ada perasaan dalam diri ini. Yang kedua, perasaan kasih pada orang Islam. Bila sebut orang Islam, dia kasih. Dia kasih kerana orang tu Islam. Dengar orang Islam di mana-mana, sosok orang Islam di mana-mana, kena di Palestin, di Kashmir, di Myanmar, di mana-mana, cerita bila ada orang Islam kena, mari perasaan begitu, menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Yang ketiga, dia benci pada kekufuran, marah sangat pada kufur ni, walaupun dia buat kerja kufur, kerana jahil, kerana tak tahu dia. Contohnya, dia kata ke Islam macam-macam, ukur hudud ni zalim, ukur hudud, dia tak tahu hudud tak ada dalam Islam, politik tak ada dalam Islam, tak ada dalam Islam, mu ni kafir, marah selalu.